barang-barang untuk pekerja-pekerja warga asing lah. Dalam tu ada minyak, ada minyak, ada macam-macam lah. Minyak bersubsidi ni semua ada. Kita aku tunjuk kau kau tengok. Akak cakap minyak tak ada kan? Tapi kenapa kat situ semua ada minyak? Itu kita untuk customer warga asing kan? Untuk foreigner kan? tak ada macam-macam macam kita. Akak cakap terus terang je. Akak cakap terus terang saja. Sebab saya warga negara Malaysia. Sepatutnya akak kena hutang dengan saya. Kan? Macam akak rakyat Malaysia tak? Itu memang kita ada. Ya memang betul akak order, saya faham. Itu memang betul, itu tanggungjawab akak, memang akak order. Tapi sepatutnya kewajipan akak kena utamakan rakyat Malaysia. Memanglah. Tapi di sini saya tengok semua untuk foreigner. Tapi tak betul lah macam ni. Bukan masalah dia, masalah kita dapat sikit satu kata untuk order. Ya betul, saya faham akak dapat satu kata. Tapi sepatutnya akak kena utamakan rakyat Malaysia. Masalah di sini akak utamakan untuk warga asing. Ni suami akak agak? Suami ke? Ya. Saya mau tanya sikit boleh tak? Ya, boleh. Sekarang saya mau beli minyak subsidi. Dia punya isteri cakap tak ada. Pasal? Sebab sini semua, sebab dekat sini pun ada minyak subsidi. Ini minyak. Ini minyak tengok. Satu paket abang pun boleh angkat. Ini minyak. Tengok ada lebih tak daripada satu paket. Abang nampak ni minyak subsidi. Tapi bila kita nak beli tak boleh. Dia hutang bukan warga asing. Nampak ni? Nampak ni? Satu paket je. Nampak ni semua ni minyak subsidi. Saya tunjukkan bukti. Saya nak beli, dia cakap tak ada. Tapi untuk foreigner boleh, nampak ni. Paket ada, siapa cakap tak ada? Tak boleh lah macam ni. Tak boleh lah macam ni. Cakap elok-elok. Boleh cakap tak? Saya boleh cakap tak? Masalah awak utamakan warga asing. Bukan, masalah asing tak? Ini adalah barang subsidi. KPDN pun datang, dia cakap, kita kecil satu paket minyak, you kena bagi semua orang. Satu paket saya boleh bagi semua orang. Abang ini tengok. Ya saya faham. Ini untuk customer yang sudah standby memang betul. Okey. Jajak saya cakap dulu boleh? Ya, ini untuk customer sudah standby kan? Okey. Ini adalah untuk foreigner saya perhatikan. Satu paket saja. Kalau lebih, abang sekarang keluar, saya kena sama. Mana boleh macam ni? Satu paket. You tengok you suruh jual berapa banyak Tak, satu paket je. You tengok lagi sini ada nampak? Tiap satu orang satu paket je. Tengok nampak? Ada tak dua? Bukan masalah satu paket. Ini bukan masalah satu paket. Sekarang ini adalah barang bersubsidi. Yes. Ini adalah barang untuk rakyat Malaysia. Untuk satu rumah satu paket je bang. Satu rumah satu paket je. You tak boleh buat macam ni. Bukan. Betul, apabila saya nak beli di kaunter, you cakap tak ada. Tapi apabila saya datang sini ada. Tak ada, satu paket boleh beli. Satu-satu dia kasih satu orang. Tiap satu orang satu paket dia kasih. Jangan ini macam Kenapa? Pasal dia orang bagi sikit. Bukan, you faham tak? Yes. Sekarang saya customer, saya datang. Yes, saya mau beli. Saya kasih. Okey, isteri you cakap tak ada. Bukan. Tapi saya tengok sini semua ada. Tapi masalahnya isteri dia baru tu. ni kedai dia nampak ni. Jangan ini macam bang. Macam apa? You orang apa? Pakistan. Saya Pakistan. You Pakistan. Iya bang. Tak boleh lah ini macam. Boleh, pasal saya bagi satu-satu orang semua. Sama customer, sama dia kasih satu-satu paket. You meniaga itu sembelih ayam ada lesen lah. Sembelih ayam yang ini untuk kedai dia tak kasih lesen. Untuk kalau ada tilang baru dia kasih lesen. Tengok ni lagi ada sembelih ayam kat sini. KPDN KK Melaka, Majlis Badan Raya. Tengok ni ada sembelih ayam belakang. You apa nama? Alim. Alim. Kau nampak? Bila orang nak beli tak boleh. Rakyat Malaysia nak beli tak boleh. Dia standby kan untuk bangsa dia. Nampak ni? Ni semua untuk bangsa dia je. Untuk foreigner saja. Bang, sedikit pun. Ini barang foreigner memang betul kan? Ya, saya bagi satu paket je, satu keluar. You standby untuk you standby kan untuk foreigner lah. Tapi rakyat Malaysia nak beli tak boleh lah. Ni nampak ni foreigner memang untuk standby. Rakyat Malaysia beli tak boleh. Bagus lah Malaysia. Ni kedai Pakistan Kita nak beli minyak tak ada. Dia dah standby kan untuk warga asing. Mana boleh ni macam. Kau kahwin dengan rakyat Malaysia, lepas tu kau utamakan warga asing. Kau utamakan kau ambil bangsa semua. Habis bila kita rakyat Malaysia nak beli tak ada. Kau orang cakap tak ada. Aku nak tunjukkan bukti banyak lagi ada kat kedai-kedai macam ni. Aku pergi kaunter kan. Aku cakap dengan dia, minyak ada tak? Lepas tu bini dia cakap tak ada. Minyak dah habis. Lepas tu aku terkejar sebelah. Dia orang standby kan untuk pekerja-pekerja warga asing. Kan? Tak patutlah macam ni kan. Sepatutnya kerajaan
Kan? Kau janganlah bagi permit, lesen barang-barang bersubsidi ni kepada warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing ni. Kalau kau bagi, dia akan jadi masalah macam ni lah. Dia akan jadi masalah macam ni. Bukan satu kedai macam ni tau. Dah berlambak dah dalam Malaysia ni kedai macam ni.